Okey, kita nak start buat dekat bahagian bawah sink pula. Sebelum tu saya nak tukar papan top atas sebelah sink tu. So nak kena keluarkan dulu gas dan cabut kayu tiang tu. Kayu tiang tu saya nak buat semula. Tapi saya terlupa nak tekan record pula masa buat ni. So ni dah siap dah. Kita nak letak kat bawah tu lah. Lepas tu ni papan untuk letak top dia. Okay, so macam tu lah kejadian dia. So saya potong papan tu ngam dengan sinki tu. Sekarang ni nak lekatkan vinyl ni. Vinyl tu corak yang sama juga dengan yang sebelah. Lagi okey lah letak vinyl ni daripada wallpaper sebab dia tahan lasak, tahan panas, talus air semua kan. So gitulah, siap dah. Untuk bahagian top atas sekarang ni, dia punya tempat gas tu saya nak ganti dia punya roda. Roda tu roda straight. Saya nak ganti roda yang boleh berputar 360 darjah. Roda jenis berputar ni lagi senang lah untuk letak gas kan. Sebab dia boleh berputar-putar. Kita nak tolak dia tu senang sikit. Dah siap pasang roda. So beginilah. Dia lebih senang kan. Papan ni pun dah kotor kesan minyak. So kita kena cuci dululah. Okey, dah boleh letak gas balik dan letak balik kat tempat gas lah. Okey, settle dah part ni. Nanti tersambung bosing. Okey, sekarang ni saya nak ubah suai sikit lah rak yang lama ni. So saya akan macam renovate sikit lah dia kan. Okey, sebab saya nak buat tempat sampah. Ni saya beli tong sampah dekat EcoShop yang jenis macam ni. So kita akan buat macam drawer untuk sampah. Okey, dah ada ni juga. Ni saya dah beli. Kita guna yang ni je sebab mana nak order kat Shopee dah. Ada tengok yang Shopee punya pendek sikit kan. Tapi dah kita nak buat cincai je. So kita beli dekat EcoShop saja. Real ni dia panjang sikit lah apinya. So sekarang ni kita akan turunkan sikit dia punya baras rak ni ke bawah sikit lah sebab kita nak buat dia drawer kan. Saya akan ubah dulu lah. Dekat bahagian bawah ni saya letak roda sebab kita nak tarik keluar, tarik masuk, tarik keluar tolak masuk kan. So kita kena letak roda lah bawah dia. Okay, so kita dah adjust. Kita dah turunkan. Dia jadi besar sikit lah ruang ni. And yang tengah ni macam sempit sikit. Dia macam rendah sikit lah kan. Muat lah. Kita letak tu nanti kita letak papan juga sikit kan. Sini saya guna lebihan papan ni je. Ngam lah kan. Untuk ni kita dah siap pasang. Kita akan potong papan ni dulu. Okay, saya akan pergi potong dulu papan ni. Ni drawer kita dah cantumkan dah. Papan ni pun ni papan frame EcoShop je. Saya dah potong ngam ikut ukuran apa ni? Ukuran ni lah rak ni. Untuk jadikan dia punya macam pintu lah. Okay. Lepas tu saya buat ni untuk nak skrukan dia lah. Kita skrukan ke kayu bawah tu. So macam ni kejadian dia. Tak tahulah dia lama mana dia boleh berkukuh. Sebab dia cuma macam tu je. L kan saja. Dia cuma bergantung pada skru ke sini dengan skru bawah tu je. Harap-harapnya dia kukuh bertahan lah. Kalau sampah berat tu tak pastilah. Lepas tu pula rasa macam ada
terhadang juga lah situ. Kat sini dia ada tak tertolak ke belakang. Macam ni kita buat bagi dia tak beranjak belakang. Saya letak besi L ni je, screwkan ke bawah tu gitu. Okay, lepas tu saya settle kat sini. Yang dua bawah ni saya akan letak macam pintu. Kita akan guna ensel pintu jenis ni. Tu ada magnet lagi kan lebih dari tu. Boleh kita letak untuk tutup dia. Okay, so sekarang ni saya nak potong dulu lah papan ni. Saya beli 3 papan EcoShop ni. So yang ni pun kita nak potong juga ikut ukuran dia lah. Siap. Hasilnya drawer, itu yang bawah. Macam tu. So yang atas tu kita biar dia berongga lah. Pintunya dah siap, so kita nak tampal wallpaper stiker ni. Kena potong dulu ikut ukuran pintu tu lah. So saya potong guna pisau je, sebab benda ni senang je nak potong, dia macam foam. Dah siap tampalkan wallpaper foam tu, so kita nak letak handle dia. Sebelum tu ukur dululah, centerkan tengah-tengah dia, ukur ikut lubang handle tu. Lepas tu letaklah selotip macam tu kan. Dia kena masking tape lah. Lepas tu baru boleh tebuk lubang. Tu cara saya buat lah. Lepas tu bolehlah screwkan dia punya handle. Dah settle gitu ya. Untuk yang drawer punya tu saya letak macam center lah, tengah-tengah. Macam untuk pintu ni kena letak tepi sikit lah, kalau tidak susah nak tarik. Ok, sekarang ni nak buat rangka pula dekat bawah sink punya. Ni saya nak letak pintu daripada almari lama. So saya kena buat rangka dia ikut ukuran pintu tu lah. Lepas tu cantum-cantumkan je. Ni ikut bajet kayu yang ada je. So macam tu lah kejadian dia. Dah siap sebelah, kita nak buat sebelah lagi. So dah siap, begini kejadian rangka dia. Kita nak letak bawah sink. Okay, lepas tu letak pintu almari yang lama je. So begitu kejadian dia. Inilah saya buat macam ni je untuk bahagian sini. Okay, sekarang tinggal nak cat je lah. Ni semua papan-papan terpakai je. Ni pintu ni daripada yang almari sana tu. Kan saya tak guna pintu dekat almari sana. Jadinya pintunya saya buat dekat sini lah. Lepas tu ni lah untuk yang rak tepi tu, dia macam tu. Macam pergi macam nak kena adjust sebab hari tu masa pasang itu ini kan saya macam tak tahu lah nak buat dia macam mana, sebab benda ni kita nak kena pull out juga bila time kita nak keluarkan gas, sebab dekat dalam sana tu ada gas. Kalau kita tak screwkan ke sini, kita nak tarik buka penutup-penutup ni tak boleh pula nanti. Ni saya screwkan ni, kalau tak screw dia macam bergerak lah bila kita tarik kan. Okay lah, sekarang ni kita nak cat. Tu je lah, tinggal cat je, lepas tu settle dah.
Mula-mula saya ingat dia tak nak lekat, tapi dia lekat cantik jugalah. Bahagian pintu okey lah kan. Okey, ni bahagian dalam je dulu. Luar belum lagi. Tak cat lagi kat luar. Kita nak cat dalam dulu. Cuma dekat kayu macam ni je. Dah double layer pun dia macam tak lekat. Biar je lah. Okey, dah siap catnya. Depan, dalam semua dah cat dah. Sikit je, tak banyak pun nak cat kan. So tu tengok rata juga. So rasanya tak buat double lah untuk pintu, sebab tengok dia tak pudar pun. Jadi kita buat satu layer je lah. Settle. Tunggu dia kering je. Okay, cat dah kering. So kita nak pasang balik tombol dia. Dia ambil masa 24 jam jugalah nak kering. Dari pagi semalam sampai ke pagi hari ni baru betul-betul kering. Nak buat kerja semalam memasak sampai kena berjenggoy-jenggoy dalam sepinggan. Okay, siap dah pasang. Ini kira DIY daripada barang terpakai. So macam ni dia takkan jadi perfect lah rupa dia kan. Okay, so yang ini sebabkan papan Eco ni dia papan bukan jenis papan betul, tahu tak? Dia tak tahu lah nak cakap papan macam mana. Dia jenis macam ni, macam MDF board juga, MDF board kan. So saya tak confident lah nak cat dia sebab takut dia meresap. Jadi saya letak stiker yang Eco Shop punya yang saya share hari tu pakai lekat yang tu lah. Cuma putih dia tu tak sama lah. Yang ni dia macam lebih creamy, yang ni dia macam off white. Tak apalah, janji dia putih. Yang ni saya buat tempat sampah. Saya letak kat sini lah sebab dia dekat dengan sink kan. Jadi kita tarik apa-apa sampah kita boleh direct buang kat sini. Mula-mula ni macam nak buat kat sini untuk tempat sampah, tapi macam mengganggu sikit kan. Kalau tepi tu dia okey lah. Jadi kita duduk membasuh kat sini, kita buang tepi tu, nak tarik dia punya troli tu kan. Troli pula, drawer. Macam tu. Lepas tu kan yang ni saya terpaksa macam ke dalam sikit lah, jadi dia berongga sikit lah. Rongga tu pun kena ada juga sebab kita ada gas kat dalam tu kan. Kalau tak ada rongga takut nanti bahaya juga kan benda gas-gas ni kan. Jadi biarlah dia berlubang dekat situ. Yang ni saya cuma skrukan je dekat tepi sini. Skru ke kayu yang ni. Dengan belah bawah tu pun ada juga bahagian ni. Skru juga kat situ. Jadi bila time gas habis, kita buka skru tu, tarik troli ni keluar lah. Sebab ada roda kat bawah kan. Tarik keluar, lepas tu bawa keluar tong gas je lah. Macam tu. So itu je lah korang. Sekian, terima kasih sebab menonton video ni sampai ke penghujung. Tak tahu lah panjang mana video ni. Thank you korang for watching. See you next video. Bye bye.